Hai, Assalamualaikum. Okay guys, hari ni 21 hari bulan 3, 1 Syawal. Memori Memori bagi Ali yang paling sedih sekali. 1 Syawal, family tinggal 2 orang. Mama dengan adik kat hospital. Hari tu hari Isnin, Firas baru je check in masuk hospital. Rabu keluar, Ali ingat dah tak ada. Dah tak ada. Dah raya dah. Hari ni Aira pula masuk hospital. Ali buat konten ni untuk sebagai kenangan 1 Syawal di hospital. Besok kita melawat Aira adik. Allah. Kita orang tangguhkan adik ni dah 2 hari. Pergi ke swasta, bagi nap, bagi sedut. Hampir dekat 500 Alif kena. Alif cuba untuk dapatkan raya bersama. Akhirnya hari ni genap pukul 12 malam 1 Syawal. Baru je masuk 1 Syawal, nafas adik dah terlampau laju. So Alif tak boleh nak buat apa. Alif terpaksa hantar juga ke hospital untuk dapatkan rawatan daripada doktor. Sangka risiko benda yang lain. Sebab sebelum ni dia batuk-batuk je, Alif bagi nap sedut dekat 2 hari. Berapa klinik Alif pergi. So hari ni kita 1 Syawal Alif raya dengan Firas je. Mama dengan adik raya kat hospital. Besok pagi kita raya dulu. Lepas tu tengah hari kita pergi melawat adik. Tak tahu Firas ni boleh ke masuk melawat adik. Kalau tak, Firas kena tinggal. Okay guys, apa-apa pun, terima kasih korang support. Ali buat video ni ikutkan tak sanggup nak buat, tapi Ali nak buat konten untuk 1 Syawal. Simpan untuk kenangan adik di hospital untuk 1 Syawal. Okay guys, stay tune guys. Bye, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, maaf saya dah batal. Hari ni hari raya pertama. So kami nak makan nasi impit dan lemang. Akan turun. Ha? Susu. Susu. Okey. Welcome back to channel Alif Firas. Hai, Assalamualaikum. Okay guys, hari ni hari raya puasa yang pertama. Hari ni kami beraya berdua. Mama dengan adik ada di hospital. Malam tadi nafas adik terlampau laju sangat. So hari ni Alif raya dengan Firas. Okay, jom kita pergi kedai Atok beraya jumpa family Alif. Lepas tu nanti kita datang beraya family wife Alif pula. Bye, stay tune guys. Petang nanti kita lawat adik dengan mama. InsyaAllah kalau tengok Firas boleh ikut, kita bawa Firas. Kalau tak boleh, Firas tinggal kat opah lah. Macam mana? Nak kita kena raya dengan mama juga ni. Nanti papa pergi melawat mama. Okay guys, jom kita pergi kedai Atok. Let's go! Firas, let's go! Let's go. Nak duit raya? Nak duit lagi? Susah sekali dah lah. Okay guys, bye. Stay tune. Okay guys, kita dah sampai ke kedai Atok. Atok Saleh. Atok Saleh. Okay guys, ni kedai Atok Saleh. So, family Alif pun ada yang dah sampai. Yang Alif nampak ada kereta Kak Ana, ada Balkis, motor Gaban. Ni motor kan? Oh, motor Hafiz. Okey, ramai lagi. Angah Syafinas ada, Asri pun dah sampai, Umi, Syakir. Okey, jom kita naik guys. Gelap guys. Motor. Jom, let's go. Buka. Buka.
Naik. Ha? Ya ke? Cik Am ke? Okay guys, kami raya berdua. Laki dan laki saja. Firas lah. Okay guys, apa? Bye guys. Masa ni. Hey. Firas. Firas, ambil duit kat raya kat Cikapan Cakap, adik nak sekali. Wow. Adik sekali. Okay, go cepat, go. Adik simpan. Sini lah Firas. Firas beratur lah, sini lah beratur. Okay guys, kita nak ambil duit raya dekat Cikapan. Oi, potong barisan, bye. Okay guys. Oi. Kuat claim ah. Bang. Cakap Cikapan, Firas minta maaf sama air raya kau. Pat. Potong barisan. Esok aku kamu. Siapa bagi tu? Ha? Cikapan bagi. Okey, jom papa pula bagi. Mana beg papa? Betul. Salam. Okay guys, kita masih collect duit raya lagi.
Kena pakai elok. Salam nenek. Ni. Ingat bapa ajar. Minta 2 tau. Satu lagi adik punya, faham? Ajar. Ingat satu lagi adik punya tau. Adik punya adik hospital tak sihat. Cepat. Dalam sana. Pas ni adiknya dah ambil lagi. Ada. Tu nenek, salam nenek. Beratur. Belakang jam. Beratur belakang jam. Sini. Duduk elok belakang jam. Bosor dapat 2. Oh, dapat 2. Yang 3 lah. Yang 3 tu. Okey, 2 tu sekali adik. Oh, jebol telur tu. Tok, like adik punya satu. Telur yang jebol tu. Nah. Firas, adik punya Firas. Firas. Adik punya. 2 ni. Atau sama raya tu. Firas tu. Itu rasa tu. Tok ni dua ni tu. Apa orang dewasa? Dewasa perlukan duit banyak sikit. Beratur. Cuba try nasib. Anak bongsu bah. Kemudian. Oh, kemudian. Cuba try nasib guys. Cuba try nasib. Anak bongsu. Ini buat apa? Cuba try nasib. Okay guys, kita dah collect duit raya sebanyak ni, nampak ni. Wah. Kita dapat banyak duit raya. Salam siapa ni? Double bis, double. Ha? Sama. Sama ah. Sama bagi akaun ke sama. Okay guys, kita dah sampai ke rumah kedua, rumah Mak Teh. Rumah Makcik Alif belah Mak. Okay. Kita orang masih berdua, ulu kilih naik kereta. Okay guys, kita dah beraya di tempat masing-masing. Rumah Abah dah, rumah Mak Mentua Alif dah, rumah Mak Teh dah. Semua rumah, tapi ada yang family Alif pergi rumah-rumah lain. So Alif tak dapat nak pergi. So dah pukul 4 sekarang ni, Alif kena bergerak ke hospital Sungai Buloh. Kita beraya di hospital pula. Melawat mama. Okay, Alif seorang je hari ni. Firas duduk dengan Mak Mentua Alif. Okay, apa pun korang kena stay tune. InsyaAllah dengan selamatnya Alif pergi ke sana. Amin Rabbal Alamin. Amin. Jom kita jumpa Aira guys. Selamat Hari Raya. Okay guys, kita dah sampai ke hospital. So kita lagi melawat Alif dan Aira. Ni ada dalam ni ada makanan sikit. Ada lemang, nasi impit, rendang, macam-macam lah. Jom guys. Okay guys, nampak semua tema raya. 1 Syawal guys. Beraya di hospital. Okay guys, berat baik. Okay guys, kita dah sampai dah. Tinggal 83D. 83D nombor 14. Okay guys, jom bukan tadi rekod kan. Okay guys, so kita mencari katil. Ni 1 hingga 6. 1 hingga 6. Ni ke? Okay, ada senyut. Hai guys. Kasihan dia. Adik. Ni sedap ketan. Tipis.
panas dia naik mendadak, naik 40. So nak kena pantau dia. Dia dah bagi ubat cucu cacing, ubat buntut. So dah bagi ubat, akan turun. Nak susu. Susu. Okey. Jangan buat susu. Okey, dia nak susu. Ya, okey. Perkembangan dia sekarang, demam dia tadi 40 dia punya bacaan 40. So baru bagi ubat, rasa macam dah okey, tuam-tuam. Akhirnya bergantung daripada oksigen. Kalau cabut ni, oksigen dia drop lah. So dia gantung daripada sini. Tapi yang baiknya dia minum susu habis lah. Dia selera apa semua, cuma oksigen dengan badan dia lah, dengan nafas dia. Tengok nafas dia dekat sini masih berlekuk lagi kat sini, nampak ni. Yang mana ada anak tu tengok berlekuk sini. Kena pantau lah. Nampak berlekuk. Ada lubang kalau bela ikan, hidup ikan. Okay. Ni nak kena pantau kat sini lah. Dia punya yang terlepas sebab nafas, oksigen dengan badan panas. Okay, insyaAllah besok turun, pinawat bawah, usul balik. Okay guys, itu saja. So kita bagi Aira rehat. So apa-apa korang nak tahu perkembangan dia, so next content. Okay, kita tengok. Okay guys, ni hari raya mama yang pertama di hospital. View cantik hotel dia. So ni adalah makan raya mama. Yang ni jangan buka dulu. So yang tu tak apa. Ni makanan mama. Rendang ayam pencin. Ada lemang, ada apa? Nasi impit. Pegang dulu basi lah. Nak makan sekarang? Makan sekarang. Okey. Nak makan apa-apa boleh? Okey. Ni kuah kacang. Kuah kacang dengan sudu. Okey, itulah makanan mama untuk raya hari ni. Sementara ada papa ni, jom kita makan. Biar papa jaga adik. Adik pun nak tidur, biar adik rehat. Dia minum susu, semangat. Alhamdulillah. Dia tak masuk air awak So alhamdulillah dia minum pun okey, mantap, canyak. Cun melecun. Makan dah sampai. Okay guys, makanan dah sampai. Tengok dia hantar nasi. Talu. Dia hantar nasi impit ke. Papa nak try makan? Boleh? Papa nak. Okay guys, Salif nak rasa makanan hospital hari ni. Okay, hari raya pertama kita makan makanan hospital. Mama dah jemu lah. Dah seminggu makan hospital. Mama dah jemu makan hospital. So kita suap makanan. Kita bagi mama nasi impit, kuah rendang, kuah kacang, lemang, ketupat rendang, nasi impit. Kuih raya bapa tak bawa? Kuih raya. Kuih raya tu lah, kuih raya. Esok bawa? Esok insyaAllah. Okay guys, bye. Nanti tunggu Alif makan makanan hospital. Tunggu makanan sampai. Alif minat tu makanan hospital. Sebab dia kesihatan dia kurang gula, dia kurang garam. Bukan kesihatan, makanan dia berhasiat. Berhasiat. Okay guys. Okay. Bye. Peace. Tak nak? Peace. Pak. Adik tak nak layan papa Adik, peace. Peace. Adik, peace. Nak.
Papa kata dia minum susu lah ya. Adik. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye guys. Kuat sikit dik. Hai. Hai guys. Hai guys. Nak cakap tak boleh keluar lah ya. Mana abang? Abang? Abang Firas. Mana Abang Firas mana? Adik. Adik, mana Abang Firas? Salam apa? Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Dik, selamat Hari Raya. Okay? Enggak. Ha? Selamat Hari Raya. Kuli. Okey. Adik kena kuat. Papa bagi semangat untuk adik. Okey? Okey. Dah, Papa tak nak kacau adik lah. Biar adik rehat. Okey guys. Biar dia rehat lah. Kita tengok besok macam mana. Okey? Bye. Ini semua dari mama. Ini semua dari mama. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilna sebenarnya. Okay guys, hari ni hari raya pertama. So kami nak makan nasi ipit dan lemang ayam dengan kuah kacang. Okay, kita tak dapat raya di rumah, so kita dapat raya di hospital. Alhamdulillah lah dapat berjumpa dan bersyukur lah. Dia tak nak makan pun, tapi nak apa buat raya kan, makan sama-sama untuk setuju. Annyeonghaseyo. Sempit dia. Besok raya kau Selangor. Selangor. Firas mendengar PE kat atas. Berlari. Boleh apa? PE. Wah, yang Firas. Tonok dia. Tak boleh jalan. Ada juga. Tentu lagi ya. Kau betul. Kalau bagi tek pun kan dia tidur. Ya, dilihat. Okay guys, dapat rasa macam suasana raya. Alif pun dia tahu duit raya Aira, duit raya ni Mama semua collect kan. Fira dapat je satu sampul. Adik. Adik punya satu. Okay guys. Tunjuk. Okay guys, kita beduk makanan hospital pula. Kita ada sayur kobis, nasi putih, ayam goreng kunyit, puding kerimal. Puding karamel. Apa nama ni? Bandung. Puding Bandung. Kurang lah. Ada cincang. Kita ambil kuah dia. Sayur ni Alif tak boleh makan. Tapi lemang dah masuk. Nafas pun dah semput lah. Guys, jom kita makan. Kalau Hospital. kalau ada nasi kara selesa tu.
Dia rasa macam tawa-tawa sikit lah. Yelah tak suka. Tak tahu dia nak jimat ke. Sikit tu ulang lah. Tak tahu dia nak jimat ke, dia nak suruh hospital jaga kesihatan ke. Betul lah pada cincau lah. Oh, sedap lah makan hospital. Nikmat hari raya. Adik. Dia tunjuk dulu apa. Jan. Baru tak boleh senyum. Boleh main je. Nak senyum tak lara. Kata bersih. Adik. Adik kuat, okey? Semoga cepat sembuh. Dah. Selamat Hari Raya, maaf Zahira batin. Orang minta maaf kalau orang buat salah silap dengan awak, okey? Okey, orang pun sama. Sama Hari Raya, maaf Zahir batin. Kalau orang ada buat salah silap, minta maaf. Kosong-kosong, okey? Okey, selamat Hari Raya. Okey, adik. Adik kena kuat. Dia lawan penyakit dalam badan ni, okey? Nanti kita keluar. Ya. Nanti kita keluar. Kita jalan-jalan. Nanti kita keluar, kita pergi jalan-jalan, okey? Ya. Bye, Mama. Okay guys, Alif dah apa? Dah melawat, sekarang pun dah pukul 7. So, waktu balik. Okay, InsyaAllah esok Alif datang lagi. Kalau ada masa, kita luangkan masa dekat sini, okay? Let's go guys. Okay guys, tu Mama nampak Mama suluh apa? Dekat lampu tu. Okay Mama, bye-bye.